Saya sudah jawab dalam soalan utama. Maksud saya 5 yang Ini serius. Menteri Pendidikan perlu semak kesihatan mental beliau sendiri. Jadi jangan nak semak kesihatan mental pelajar-pelajar saja. Menteri sendiri pun kena semak. Kalau menteri mempunyai masalah mental, bagaimana akan berlaku kepada anak-anak kita, pelajar-pelajar di sekolah nanti, ya? Kerana menteri perlulah menunjukkan contoh yang baik, ya? Tapi nampaknya menteri yang ada ini menunjukkan contoh-contoh tauladan yang tidak baik kepada pelajar-pelajar. Mood swing, ya, sekejap menangis, sekejap melalak, sekejap jegilkan mata. Ini betul-betul sila semak kesihatan mental kamu, Fadina Siddiq. Membimbangkan. Nirmala kemanusiaan adalah asbab utama mengapa KPM mahu tampil dalam melaksanakan Minggu Solidariti ini. Anak-anak yang berhormat, anak-anak yang didedahkan dengan 1001 emosi memerlukan panduan dan pedoman dalam menavigasi emosi ke arah yang lebih murni. Ini bukan soal siapa yang terpaling Palestin. Ini bukan soal siapa yang tunduk kepada desakan-desakan dangkal yang memilih antara dua kemanusiaan. Ini bukan soal itu. Justru itu, ahli yang berhormat, KPM menyahut seruan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan pendirian Kerajaan Malaysia untuk turut bersama-sama mempertahankan hak dan kebebasan rakyat Palestin. Jadi program ini tujuannya adalah untuk mendidik murid berkaitan nilai manusiawi, nilai kemanusiaan, pendidikan kedamaian dan juga keamanan. Beri ruang kepada kami, Kementerian Pendidikan, untuk melaksanakan tanggungjawab kami dan mengutamakan proses pendidikan kemanusiaan ini. Jangan kacau kami, jangan usik sekolah kami, jangan usik guru-guru kami yang sana ataupun yang sini sama. Jangan usik. Beri ruang kepada pendidikan ini sebagai satu proses. Fahami ia sebagai satu mesej yang penting untuk mendidik kemanusiaan. Sebab itu jangan bising, jangan susah hati. Kalau sekolah tak ada takbir, tak ada kunut nazilah, ada sebab. Okay, saya sebut 1, 2, 3, anak-anak sebut selamat hari lahir PMX. We love you PMX. Boleh? Okey, sedia? 1, 2, 3. Sebab itu jangan bising, jangan. Ini kena kawal. Orang-orang yang tidak berdisiplin ni kena kawal, Tan Sri. Mungkin pendidikan yang berbeza. Menteri tuan tengoknya. Jadi kepada Menteri, saya nak minta jangan menangis lagi. Sebab apa, tangisan yang lepas sebenarnya kami sangka itu adalah tangisan yang sebenarnya. Kami seronok. Tapi bila Yang Muhammad menyebut doa dan kunut nazilah, maka hancurlah hati kami. Jadi jangan menangis lagi. Kami tidak akan bersimpati orang yang mempertikaikan Minggu pakaian Minggu Palestin. Terima kasih, Tan Sri. Assalamualaikum. Guru-guru kalau tak cukup motivasi datang jumpa saya lah. Saya boleh bagi motivasi dan saya ingat ini satu perkara yang serius lah, ya. Kalau kita Menteri Pendidikan mungkin tak ada pengalaman jadi guru. Kalau boleh masuk sekolah, ngajar selama seminggu cukup, baru tahu. Jangan buat praktikal macam praktikal mengajar di Dewan Parlimen, dibuat kita macam murid-murid. Masuk sekolah, tengok, rasai bagaimana peritnya dan deritanya guru-guru yang menanggung beban yang sangat berat. Farid Buntas, saya memang bukan guru, tetapi saya ada pengalaman mengajar 10 tahun di kursus Diploma Pentadbiran Kehakiman dan Guaman Syar'i Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya mengajar bakal hakim syar'i, pendakwa syar'i, peguam syar'i. Jadi tak perlu petikai soal saya nak berlakon mengajar. Jangan begitu. Yang Berhormat belum jawab cadangan kami tentang sidang 2, sidang kedua SPM. Saya dah jawab, Yang Berhormat. Yang itu tadi spesifik yang cerita itu saja. Saya dah jawab, Yang Berhormat. Itu sebab tu saya kata tadi ini ujian bertutur, Yang Berhormat. Jadi tidak timbul tapi isu. sidang kedua SPM ni banyak. Dia bukan hanya ujian. Tapi lama jauh lagi, Yang Berhormat, Januari. Jadi kita bagi tumpuan untuk dilaksanakan dulu yang ini dan tidak ada. Saya mengambil kira mungkin ada gelombang persiapan kedua, itu ada, Yang Berhormat. ketiga. Persiapan itu ada. Sentiasa kita bersedia. Jangan risau, Yang Berhormat. Sidang 2, sidang 3, sidang 4 sampai sidang 10 pun kita boleh buat. Kerana apa? Kerana persiapan kita itu, ya. Saya nak beritahu Yang Berhormat, luar biasa persiapan kita kali ini dan kemampuan pegawai-pegawai kita, penjawat awam kita dalam menguruskan isu-isu ini dengan sangat teliti dan sangat membanggakan. Dan pujian kepada mereka ini harus diberikan supaya tidak ada yang melempar kata-kata negatif pada mereka, kerana mereka tidak boleh berada di Dewan ini untuk mempertahankan diri mereka. Tidak melempar kata-kata negatif Tapi tapi Menteri nampaknya tidak kompeten dalam menguruskan isu. Itu yang masalahnya. memastikan bahawa semua
Ya, persiapan kita ini benar-benar telah mencapai hasrat kita untuk memastikan pengendalian peperiksaan itu dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Yang Berhormat, Ahli Yang soalan Berhormat. saya, Yang Berhormat boleh jawab. Assalamualaikum Yang Berhormat, warahmatullahi wabarakatuh. Bertulis? Yang Berhormat. InsyaAllah. Yang Berhormat, tak boleh jawab. Yang Berhormat ni bapak tak dengar, Yang Berhormat. Masjid Tanah tanya Yang Berhormat. Yang speaker. So jawab Yang Berhormat ni memang kau tak boleh jawab tulis. Ya, saya dah maklum tadi. Yang Berhormat jangan lupa Masjid Tanah tanya pasal set soalan backup tu ada tak? Yang Berhormat jawab tulis ya. Okey, boleh insyaAllah. Yang Berhormat macam tak dengar lah Yang Berhormat. Sombong Yang Berhormat ni. Dah jadi menteri sombong. Jangan cakap macam Yang Berhormat, saya dah cakap persiapan kita ada Yang Berhormat. Kita Dah bersiap sedia semua. Sombong, Jadi tak perlu ya. soalan 2, 3 tak Masa dah habis, perlu. Ahmad. Kita siap sedia semua. Kan boleh InsyaAllah. jawab macam Terima tu. kasih. Masa dah habis. Nak kena provok pun boleh jawab. 27. Kurikulum ini menekankan pembentukan sahsiah, Speaker, keyakinan diri. minta Menteri nilai dekat sikit mic. kasih sayang. Ya, Menteri tolong tarik mic dekat mulut sikit. Tak awak dengar. Bila jauh tu dengar seksi sangat. Dekat sikit. Terima kasih Speaker, suami saya tengok live ni. Ya. Dan daya tahan meningkatkan keyakinan diri, nilai kasih sayang dan daya tahan melalui pendekatan berasaskan. Yang Berhormat, saya sendiri akan pantau projek ini sehingga selesai. Yang risau. Okey? Terima kasih Menteri, sebab apa yang dimaklumkan ialah dijangka projek itu akan hanya siap Saya pada faham, Yang hujung Berhormat. tahun 2024. Saya faham, tapi proses itu seperti yang saya terangkan kepada Yang Berhormat. Ya, Yang Berhormat ya. tengok tadi kan, dia ada proses yang sangat panjang untuk kelulusan-kelulusan jabatan kuasa yang memerlukan komitmen yang cukup tinggi daripada KPM dan kita akan pastikan dia tetap siap. Ya, kita harap dia boleh siap lebih cepat Baik, Yang sebab dia Berhormat. kata hujung tahun 2024. Terlalu lama tu. Baik. Rentetan daripada itu, saya ingin menegaskan bahawa KPM tidak akan sekali-kali menghentikan tumpuan serta perancangan pembinaan dan pembangunan infrastruktur pendidikan di semua negeri di Malaysia. Ada kelewatan, tapi kita tidak pernah hentikan sebarang pembangunan. Jadi kalau nak jadi ahli yang berhormat, bertanggungjawab, masuk dewan, kena pastikan fakta betul. Jangan masuk dewan, merengek-rengek, beritahu hearsay, saya dengar tu, saya dengar ini, tak betul. Jadi ini adalah dewan, sebentar, ini adalah dewan yang sangat penting, yang akan memastikan bahawa semua projek yang kita laksanakan ada jaminan untuk disiapkan. Jadi tidak perlu ataupun menggunakan dewan ini dengan perkataan-perkataan merengek-rengek dan hearsay ini. Ini tidak boleh berlaku dalam dewan. Isu yang berbangkit berkaitan dengan peperiksaan. Ramai sekali ahli yang berhormat masih lagi menyatakan bahawa isu peperiksaan ini mesti dikembalikan dan melihat bagaimana kesannya kepada anak-anak kita, khususnya terkait rapat selepas mansuhan UPSR dan PG3. Tapi saya ingin memberikan sedikit penegasan. Yang menghapuskan peperiksaan ini bukan saya, Putrajaya. Ya? Jadi Yang Berhormat Menteri. Apabila kita Yang Berhormat bercakap Menteri, tentang saya nak kena pengajaran, sebut saya sikit. ada 7 minit. Saya nak kena sebut sikit. Saya Tadi nak Yang Berhormat Menteri sebut sebut Putrajaya tadi. bahawa Kita bagi peluang. Bagi peluang tak sikit. payah perasan lah Yang Berhormat. Yang Bila saya Berhormat sebut sebut tadi. tu, tak ada kaitan Yang Berhormat. Saya nak tegaskan. Sekarang ni soalan kepada saya. Saya nak sentuh sedikit. kembalikan ataupun Bila Yang Berhormat Menteri Saya tak sebut bagi saya lawan. tadi. Kita bagi peluang. Saya tak bagi Berlaku lawan. adil lah. Yang Berhormat sebut saya. Yang masukkan dia patut jawab dan Yang Berhormat terang sebut kepada saya. rakan-rakan dia. Jadi saya Kenapa pula rakan-rakan dia berlaku kena adil lah untuk saya sebut sedikit. Saya nak sebut Yang hapuskan sekarang ini peperiksaan adalah penegasannya Kementerian adalah Pendidikan. soal It is a bagaimana collective kita nak- responsibility Yang Berhormat. Terima Ya, kasih. ini ruang saya. Okey, terima kasih. Saya pun gembira anak saya pun dapat keputusan hari ini. Terima kasih semua. Alhamdulillah 8A. Woo!